So Mizuno baru je keluarkan Mizuno Alpha 3, and macam ni lah rupanya, warnanya, warna tees dia. Tapi aku tak berapa prefer sebab dia one piece construction. Dia tiada lagi floating tongue macam Mizuno Alpha tu yang ni. Yang ni aku suka. Actually banyak kasut aku suka ada tongue. Senang aku nak masuk kaki, senang aku nak adjust dia punya lockdown kasut lah. So kasut ni pula Mizuno Alpha 2 ni dia memang fully zero glide dekat dalam dia. Jadi sangat-sangat penting untuk ada this floating tongue. Tapi Mizuno Alpha 3 dia dalam dia bukan fully zero glide. Aku rasa insole saja. Tapi itulah aku tak pernah pergi check lagi. So maybe senang sikit nak masuk kaki. And then another thing, material dekat luar ni aku dengar yang Mizuno Alpha 3 ni sangat lembut. Macam micro vapor berapa dah, ada 13 ke berapa dah kan. So this one Alpha 2 ni keras sikit compared to Alpha 1. But bagi aku still okay. Bila dah pakai dah mold, dia ada structured punya look lah dekat atas ni. Also ada macam a bit of bukan grip lah, timbulan-timbulan sikit. And tapak dia pula sama. Dia kata what isn't broken jangan tukar. Aku dah tak ingat dah apa ayat tu kan. So tapak dia sama, dia punya carvo kat dalam pun sama. So snapback dia aku assume lebih kurang sama. Cuma bahagian atas sahaja yang diorang update. So maybe one day aku akan tengok Mizuno Alpha 3, and aku tunggu colorway yang menarik untuk aku nak beli. Tapi aku rasa ni color ni sangat-sangat menarik. So aku akan stick dengan Mizuno Alpha 2 for now.